Selamat datang. Hari ini kita akan bercakap tentang sesuatu yang saya pasti ramai ibu bapa faham sangat, iaitu perjuangan harian untuk mengajar anak-anak kita kemahiran penjagaan diri yang asas. Pernah tak anda rasa macam dah buntu? Nah, hari ini kita akan ubah perjuangan itu menjadi satu kejayaan. Jom kita bongkar 5 strategi teras yang boleh membantu. Kalau anda seorang ibu bapa, lagi-lagi ibu bapa kepada anak autistik, situasi ni mesti kena sangat dengan hidup anda kan? Latihan tandas, memilih makan, ikat tali kasut, setiap satu tugasan ni rasa macam satu gunung yang perlu didaki. Hari-hari rasa macam ada je cabaran baru, sampai kita pun letih dan tak tahu nak mula dari mana. Tapi, apa kata kalau kita ubah sikit cara kita berfikir? Daripada kita sibuk nak selesaikan berpuluh-puluh masalah yang berbeza, apa kata kita fokus pada 5 strategi utama yang boleh diguna pakai untuk hampir semua keadaan? Ini yang kita nak kupas. Jom kita mulakan. Okey, ini dia pelan tindakan kita untuk kupasan kali ini. Kita akan lihat 5 prinsip yang sangat berkesan. Pertama, kita akan pastikan tiada isu perubatan. Kedua, kita kena nilai bukan main teka-teka. Ketiga, kita akan belajar pecahkan kemahiran. Keempat, latihan, latihan dan latihan. Dan akhir sekali, kelima, kita akan jadikan semuanya visual. Kelima-lima prinsip ni bila digabungkan akan membentuk satu sistem yang sangat lengkap. Jom kita mula dengan prinsip pertama, dan yang ini memang tak boleh tawar-menawar langsung. Sebelum kita anggap sesuatu itu sebagai isu tingkah laku, kita wajib pastikan ia bukan masalah biologi atau perubatan yang tersembunyi. Langkah ni adalah asas untuk semua langkah yang lain. Inilah soalan pertama yang setiap ibu bapa patut tanya pada diri sendiri. Banyak sangat isu yang nampak macam degil atau lambat belajar. Contohnya, tak nak makan sesetengah makanan atau susah nak latih ke tandas. Rupa-rupanya berpunca daripada masalah perubatan yang kita tak pernah tahu pun. Tengok contoh ni daripada Dr. Hodges. Ada seorang budak ni, dia ikut semua cara latihan tandas tapi masih terkencing. Ibu bapa dia yakin sangat anak dia tak sembelit. Tapi bila Dr. Hodges buat X-ray, baru nampak kebenarannya. Ada najis yang sangat padat dan besar. Inilah punca sebenar masalah tingkah laku tu. Ini peringatan penting untuk kita kan? Apa yang kita nampak di luaran selalunya bukan cerita penuh. Jadi, poin penting kat sini ialah jangan sesekali pandang rendah kemungkinan punca perubatan. Sembelit, contohnya, boleh jadi sangat serius. Sakit kaki sebab saiz kasut yang salah boleh nampak macam anak kita mengamuk tak tentu pasal. Dan sensitiviti deria boleh buat aktiviti mudah macam burus gigi rasa sangat menyakitkan bagi mereka. Jadi, sentiasa siasat isu perubatan dulu. Baiklah, kita dah pastikan tiada isu perubatan. Apa langkah seterusnya? Jom kita masuk ke prinsip kedua. Sekarang, tiba masanya untuk kita jadi macam seorang detektif. Kita kena kumpul data, bukan terus buat andaian. Maksudnya macam ni. Katalah, lawatan ke doktor gigi tu susah. Jangan cuma cakap, teruk betul tadi. Cuba pecahkannya. Anak okey tak dalam kereta? Waktu di bilik menunggu macam mana? Apa sebenarnya yang mencetuskan tingkah laku yang sukar tu? Catat semuanya. Prinsip ni sangat berkesan terutamanya untuk anak yang memilih makan. Daripada kita teka-teka apa yang dia mungkin nak makan, apa kata kita buat senarai macam ni. Makanan mudah, sederhana dan sukar. Untuk 3 hari, tulis semua yang anak anda makan. Ini akan bagi kita data sebenar sebagai titik permulaan sebelum kita mulakan apa-apa rancangan baru. Okey, sekarang kita dah ada data. Prinsip ketiga ni akan tunjukkan apa yang kita perlu buat dengan data tu. Ia tentang memecahkan sesuatu yang besar kepada bahagian-bahagian yang kecil. Kebanyakan kemahiran penjagaan diri ni sebenarnya bukan satu tindakan tunggal, tapi satu rantaian langkah-langkah kecil yang boleh diajar satu persatu. Ini adalah satu konsep teras daripada analisis tingkah laku gunaan atau ABA. Nampak macam kompleks, tapi ideanya mudah saja. Ambil satu tugasan yang nampak susah atau menakutkan dan ubah ia menjadi satu senarai semak yang mudah diurus. Ini menjadikan proses belajar tu kurang membebankan dan lebih mudah untuk dicapai. Macam mana nak guna? Tengok contoh ikat tali kasut ni. Guna 2 tali kasut warna berbeza untuk mudahkan. Lepas tu, pecahkan setiap langkah jadi arahan lisan yang pendek dan senang faham, kurang daripada 5 patah perkataan. Bila anak dah kuasai satu langkah, baru kita beralih ke langkah seterusnya. Jadi, kita dah pecahkan kemahiran tu kepada langkah-langkah kecil. Lepas tu nak buat apa? Prinsip keempat kita ialah latihan.
Kemahiran takkan datang secara tiba-tiba dalam keadaan yang tertekan. Ia perlu dibina melalui latihan yang tenang, berulang kali dalam persekitaran yang selamat. Ini kesilapan klasik yang kita semua selalu buat kan? Kita tunggu sampai betul-betul berada dalam situasi yang menakutkan tu, macam dekat kursi doktor gigi atau masa nak kena telan ubat, baru kita nak cuba ajar kemahiran tu. Sebenarnya, cara ni macam kita sengaja sediakan mereka untuk gagal. Sebaliknya, mulakan latihan di rumah. Anda boleh beli je kit doktor gigi mainan yang murah tu. Berlatih langkah-langkah macam bersandar di kerusi, buka mulut, biarkan cermin kecil masuk. Semua ni di tempat yang anak anda rasa selamat dan selesa. Teknik ni sangat berkesan dan ia dipanggil desensitisasi. Idea yang sama ni betul-betul boleh mengubah keadaan bila nak ajar anak makan ubat. Dah tentu kita tak akan mula dengan pil yang pahit dan besar. Jadi dari mana kita patut mula? Kita mula kecil-kecil saja, mungkin dengan sebiji beras dalam puri apple dan secara perlahan-lahan kita bina kejayaan dari situ. Dengan cara ni, kita secara sistematik membiasakan mereka dengan tindakan menelan sesuatu secara keseluruhan. Tiba-tiba, masa makan ubat bukan lagi satu pertempuran, tapi dah jadi satu rutin yang boleh diurus. Dan akhir sekali, prinsip kelima kita yang ini menangani salah satu cabaran terbesar bagi kanak-kanak autistik, ketidakpastian. Prinsip ini adalah tentang menjadikan dunia mereka lebih jelas dan mudah dijangka. Dengan sokongan visual, urutan peristiwa yang mengelirukan boleh bertukar menjadi peta yang jelas dan mudah diikuti. Cuba bayangkan, daripada kita yang kena sentiasa bagi arahan lisan, lepas ni buat ni lepas tu buat tu. Anak anda boleh tengok sendiri apa langkah seterusnya. Ini bukan saja mengurangkan kebimbangan mereka, tapi ia juga memberi mereka rasa berdikari dan kawalan ke atas rutin harian mereka sendiri. Contohnya, buku rutin waktu tidur yang ringkas macam ni boleh jadi penyelamat. Setiap gambar atau ikon akan pandu mereka ke langkah seterusnya. Daripada buka pancuran air, berus gigi, sampailah ke masa baca buku. Seluruh rutin tu jadi lebih teratur dan boleh dijangka, dan ini boleh kurangkan drama waktu tidur secara drastik. Jadi, inilah mesej utamanya. Anda tak perlu cipta strategi baru untuk setiap cabaran yang datang. Dengan 5 prinsip ni, singkirkan perubatan, nilai, pecahkan, latih dan visualkan, anda dah ada satu rangka kerja yang fleksibel dan sangat berkuasa yang boleh digunakan untuk apa saja cabaran penjagaan diri. Jadi, cuba kita fikirkan sejenak. Bagaimana kalau setiap cabaran yang kita hadapi itu, kita tak lihat ia sebagai satu masalah lagi, tapi sebagai satu peluang. Satu peluang untuk guna rangka kerja ni, untuk ajar kemahiran baru dan untuk berhubung dengan anak kita dengan cara yang lebih bermakna. Perubahan cara pandang inilah yang mungkin boleh membuka pintu kepada kemajuan dan pertumbuhan.